2 jam sebelum menghembuskan nafas terakhir, Abdul Hamid Muhammad Taufik, 29 tahun, masih sempat menunaikan solat Zuhur berjemaah di Surau Madrasah Ahmadiyah Diniyah, Kampung Sungai Semungkis Batu 14, tanpa siapa menyangka itulah sujud terakhirnya sebelum rebah dan meninggal dunia, akibat disengat tebuan pada 30 Disember lalu. Rakan rapat arwah, Muhammad Safwan Syari berkata, Allahyarham yang juga imam ketiga di surau itu tidak menunjukkan sebarang perubahan sikap. Muhammad Safwan yang juga pengerusi surau itu berkata, sejurus selesai solat Zuhur berjemaah, Abdul Hamid pulang ke rumah kerana mahu mengemas bagi persiapan kenduri dan bacaan Yasin sempena malam Tahun Baharu. Menurutnya, kejadian berlaku ketika arwah sedang menunggu juruteknik untuk menyelenggara unit penyaman udara, namun arwah mengambil inisiatif membuka dan memeriksa sendiri peralatan itu di bahagian luar rumah. Ketika itu, arwah dipercayai disengat tebuan sebelum sempat masuk ke dalam rumah untuk mencari ubat. Arwah kemudian ke rumah nenek saudaranya yang tinggal bersebelahan, namun tiba-tiba rebah di tangga dan tidak sedarkan diri, ujarnya.